Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nursyafika binti Muhammad Azali daripada kelas D1. Hari ini saya akan mempersembahkan tugasan 2 iaitu persembahan individu pengantar pengajian pendidikan yang bertajuk Guru Berjiwa Pendidik. Jadi, seperti yang kita tahu, kita semua cakna ataupun kita semua mengetahui pekerjaan guru. Tetapi, adakah kita memahami konteks ataupun makna guru yang sebenar? Jadi, guru berjiwa pendidik berlainan dengan guru biasa. Mengapa saya mengatakan demikian? Hal ini kerana guru berjiwa pendidik ialah seorang pendidik yang bukan hanya mengajar murid-murid di dalam kelas, malah mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk membimbing ataupun memberikan inspirasi kepada murid-murid untuk terus maju dan melangkah ke hadapan. Guru juga mempunyai satu amanah yang sangat besar untuk memahami bahawa pendidikan tidak terhad kepada aspek akademik, tetapi ia merangkumi pembangunan diri secara menyeluruh. Jadi, apakah ciri-ciri guru berjiwa pendidik? Pertama sekali, guru haruslah mempunyai empati dan kasih sayang yang mendalam kepada murid-murid. Guru perlulah sentiasa memberikan sokongan ataupun memberikan bimbingan kepada murid kerana saya percaya setiap murid memerlukan kasih sayang tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana kita semua telah memahami ataupun kita semua telah mengetahui bahawa guru merupakan ibu bapa yang kedua di sekolah. Dan murid-murid juga perlulah mempunyai perhatian yang sama. Guru tidak boleh hanya fokus kepada seorang murid sahaja, tetapi guru perlulah memberikan perhatian sepenuhnya kepada murid-murid di dalam kelas. Atau dengan kata yang lebih mudah, memberikan perhatian yang sama rata. Jadi, seterusnya, guru perlulah mempunyai kesabaran ataupun bertoleransi di dalam diri. Guru berjiwa pendidik mempunyai tahap kesabaran yang tinggi kerana mereka faham bahawa setiap pelajar akan mempunyai kadar yang berbeza dan menghadap cabaran yang berlainan. Sebagai contoh, tidak semua murid mudah memahami konteks ataupun pengajaran yang diajarkan oleh guru. Jadi, guru perlulah memikirkan ataupun mencari jalan penyelesaian untuk memahami semua murid-murid tentang subjek tersebut. Seperti yang kita tahu, guru akan memberikan pelbagai aktiviti ataupun memberikan pelbagai latihanlah kepada murid-murid dengan objektif semua murid dapat memahami konteks pembelajaran tersebut. Seterusnya, guru perlulah mempunyai kemahiran sosial yang tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana guru bukan hanya bercakap, tetapi guru juga perlu mendengar luahan daripada murid-murid. Seperti yang kita tahu, murid-murid pada zaman kini telah mengalami masalah kebimbangan ataupun kemurungan yang berpanjangan. Walaupun mereka mempunyai masalah tersebut, tetapi mereka tidak berani untuk menyuarakan ataupun berkongsi kepada guru-guru. Salah satu sebabnya kerana mereka tidak mempunyai kepercayaan yang tinggi kepada guru, ataupun murid-murid bimbang. Guru akan menceritakan masalah yang dihadapi oleh mereka kepada guru-guru yang lain. Jadi mereka lebih memilih untuk mendiamkan diri ataupun memendam masalah mereka. Kemudian, guru haruslah mempunyai sikap positif yang diri.
yang tinggi di dalam diri. Sekiranya guru mempunyai sikap negatif, murid-murid tidak akan bercerita ataupun lebih cenderung untuk mendiamkan diri daripada menceritakan masalah mereka kepada guru. Dan mereka akan berasa tidak selesa ataupun fokus mereka dalam pembelajaran akan pudar. Jadi guru mampu memberikan inspirasi kepada murid-murid untuk mencapai potensi yang terbaik dalam diri mereka walaupun mereka mengalami kesukaran. Sebagai contoh, seperti yang kita tahu, sesetengah murid akan berasa sedih apabila mereka mempunyai ataupun memperoleh keputusan peperiksaan yang rendah. Jadi, kita sebagai guru yang berjiwa pendidik haruslah memberikan kata-kata semangat ataupun memberikan tunjuk ajar yang lebih kepada murid tersebut agar mereka akan terus berusaha untuk mencapai kejayaan yang diinginkan. Jadi, apakah implikasi sekiranya guru berjiwa pendidik? Yang pertama, guru akan meningkatkan kecerdasan emosi murid-murid. Guru akan membantu murid-murid untuk mengenali diri mereka sendiri dan memahami perasaan ataupun mengawal perasaan mereka. Apabila mereka mengalami kemarahan, bagaimanakah cara untuk mereka mengawal ataupun menangani perasaan tersebut. Jadi kita haruslah memberikan tunjuk ajar ataupun memberikan bimbinganlah yang penuh kepada mereka. Okay, sebagai contoh, seperti yang saya katakan sebentar tadi, sesetengah murid akan berasa sedih apabila mereka mempunyai keputusan yang rendah di dalam peperiksaan. Jadi kita perlulah memberikan kata-kata positif kepada mereka untuk mereka terus berusaha memperoleh kejayaan. Kemudian, pembangunan sosial. Apabila guru memberikan perhatian yang penuh kepada murid-murid, murid-murid akan lebih percaya dan selesa untuk berkongsi pengalaman ataupun masalah yang dihadapi sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Hal ini sekaligus akan merapatkan hubungan antara murid dan guru. Seperti yang kita tahu, guru merupakan ibu bapa yang kedua di sekolah. Jadi, guru juga memainkan peranan sebagai ibu bapa di sekolah untuk mendengar luahan ataupun mendengar masalah yang dihadapi oleh murid. Jadi, murid akan lebih selesa dan menarik minat mereka untuk bercerita tentang masalah yang dihadapi. Kemudian, sekiranya guru berjiwa pendidik, murid-murid akan menanamkan minat pembelajaran yang mendalam di dalam diri mereka. Dengan menyantuni murid-murid dalam pelbagai aspek, tanpa tidak sedar guru juga telah menanamkan minat murid untuk belajar sepanjang hayat mereka. Seperti yang kita tahu, guru ialah sumber inspirasi murid-murid. Jadi, apabila mereka melihat cara kita mengajar ataupun cara pembelajaran yang dibelajar, murid-murid akan lebih berfikiran untuk bercita-cita menjadi seorang guru. Seperti yang kita tahu, murid-murid akan lebih minat ataupun lebih suka mengikuti subjek-subjek yang menarik. Seperti yang kita tahu, subjek pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan subjek yang aktif dan mempunyai pelbagai aktiviti di luar sekolah. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan lebih bergantung kepada cara pengajaran guru kepada mereka, sekaligus menanamkan minat mereka untuk terus belajar. Kemudian, saya akan menceritakan tentang kepentingan penggunaan kemahiran digital dalam pendidikan. Jadi, seperti yang kita tahu, zaman sekarang merupakan zaman digital ataupun zaman moden. Jadi, setiap guru haruslah mempunyai kemahiran yang tinggi di dalam pendigitalan, sekaligus menarik minat murid-murid untuk mempelajari
cara menggunakan kaedah pendigitalan tersebut. Yang pertama, pendigitalan akan mempercepatkan proses pembelajaran. Mengapa saya mengatakan demikian? Hal ini kerana murid-murid dapat belajar pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja dengan bantuan kemahiran digital. Seperti yang kita tahu, pada zaman COVID-19, kita semua berada di rumah dan belajar secara dalam talian. Dan apabila kita belajar dari rumah, kita haruslah mempunyai kemahiran dalam pendigitalan. Seperti yang kita tahu, pada zaman kini telah mempunyai pelbagai e-buku ataupun buku dalam talian. Jadi, murid-murid akan lebih cenderung untuk melayari internet untuk mencari maklumat dan membaca secara dalam talian. Hal ini sekaligus akan menarik minat ataupun murid-murid akan menjadikan hobi membaca itu sebagai hobi mereka di rumah walaupun secara dalam talian. Jadi, yang seterusnya, pendigitalan akan meningkatkan kemahiran penyelesaian masalah. Hal ini dikatakan demikian kerana murid akan berfikiran kreatif untuk menyelesaikan masalah dengan cara baru. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang telah mempunyai laman web ataupun aplikasi pembelajaran seperti ChatGPT, Perplexity dan sebagainya. Jadi, apabila murid-murid tidak memahami ataupun tidak tahu untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka akan melayari internet ataupun pergi ke aplikasi tersebut dan melakukan pencarian. Mereka akan mendapat maklumat tersebut secara langsung. Kepentingan seterusnya ialah kemahiran digital dalam pendidikan merupakan trend ataupun merupakan cara pembelajaran pada zaman sekarang. Hal ini kerana murid-murid dapat menyesuaikan diri kerana mereka lebih tertarik untuk menggunakan teknologi untuk belajar kerana mereka berada di zaman era pendigitalan ini. Seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang, apabila kita tidak faham ataupun memahami konteks ayat, kita hanya perlu melayari internet dan kita akan mendapat jawapannya secara langsung. Selain itu, kita juga boleh mencari jurnal ataupun e-journal secara dalam talian. Kita tidak lagi perlu untuk pergi ke perpustakaan ataupun membuat pencarian secara fizikal kerana pada zaman kini semua maklumat ataupun semua pencarian berada di dalam talian. Kepentingan yang terakhir adalah pendigitalan dalam kemahiran pendidikan dapat meningkatkan penglibatan pelajar. Melalui gamifikasi, aplikasi pembelajaran yang menarik dan sumber multimedia, pelajar akan lebih terlibat dan berminat untuk belajar. Sebagai contoh, zaman sekarang, murid-murid akan lebih minat untuk mempelajari menerusi permainan. Jadi, guru perlulah mencipta satu permainan secara dalam talian untuk meningkatkan ataupun menarik perhatian dan menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek tersebut. Sebagai contoh, pada zaman sekarang telah mempunyai Kahoot ataupun aplikasi yang lain di dalam talian. Jadi murid hanya perlu melayari ataupun mengklik link tersebut ataupun pautan tersebut, sekaligus mereka akan mempunyai ataupun memperoleh maklumat yang terkini. Kemudian, kita semua tahu setiap yang berlaku pasti akan ada cabaran ataupun halangan yang dialami. Jadi, apakah cabaran guru berjiwa pendidik? Yang pertama, guru haruslah mengimbangi akademik dan sosial. Mengimbangi kedua-dua aspek ini boleh menjadikan cabaran besar
terutama apabila terdapat pelajar yang berlatar belakangkan sosial dan emosi yang berbeza. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, guru haruslah cakna ataupun memberikan perhatian kepada murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Hal ini dikatakan demikian kerana mungkin mereka faham ataupun memahami pembelajaran yang dipelajari, tetapi dengan masalah yang dihadapi, mereka akan mengalami gangguan dan fokus mereka kepada pembelajaran juga hilang. Seterusnya, disiplin murid. Disiplin murid merupakan cabaran yang terkini dalam guru berjiwa pendidik. Cabaran ini lebih sukar kerana apabila pelajar ataupun murid-murid menunjukkan tingkah laku yang kurang baik ataupun sukar dikawal, guru perlulah memikirkan pendekatan yang lebih kreatif dan berkesan. Sebagai contoh, sekiranya murid tersebut tidak menyiapkan tugasan, mereka tidak boleh pulang awal ataupun mereka tidak akan mendapat ganjaran. Kepada murid yang berdisiplin ataupun kepada murid-murid yang berkelakuan baik, guru haruslah memberikan ganjaran ataupun cendera mata kepada mereka. Cabaran seterusnya ialah sokongan ibu bapa. Cabaran ini lebih ketara apabila ibu bapa tidak memberi kerjasama atau tidak berperanan dalam perkembangan pelajar di luar bilik darjah. Seperti yang kita tahu, tidak semua murid berlatar belakangkan keluarga yang baik ataupun keluarga yang tiada masalah. Pasti akan ada seorang pelajar menghadapi ataupun mengalami masalah keluarga. Jadi kita sebagai guru haruslah memberikan perhatian ataupun memberikan kata-kata semangat kepada mereka. Guru juga perlulah memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. Kemudian, penggunaan teknologi. Guru haruslah cakna ataupun terus berkembang menggunakan kemahiran digital untuk memenuhi keperluan pelajar yang semakin terdedah kepada teknologi. Seperti yang kita tahu pada zaman sekarang, semua murid mahir untuk menggunakan teknologi, jadi kita juga haruslah mahir dengan kemahiran mereka yang tersebut untuk menarik minat mereka mempelajari subjek yang diajari. Jadi, secara keseluruhannya, guru berjiwa pendidik merupakan insan yang memberikan impak yang besar dalam kehidupan seharian, terutamanya kepada murid-murid. Bukan sahaja dalam aspek akademik tetapi juga dalam perkembangan sosial, emosi dan peribadi murid-murid sendiri. Jadi, kita sebagai guru haruslah memainkan peranan yang sangat penting untuk membentuk generasi yang berilmu, berintegriti dan seimbang dalam kehidupan. Tanpa guru, kita tidak akan mencapai kejayaan kita yang sekarang. Jadi sekian daripada saya. Terima kasih.